Assalamualaikum. Cuma rasa macam nak masuk tadika balik lah. Pasal apa, ni antara tadika terbaik dekat Kuala Kangsar rumah. Kinder Heaven. Tadika anak anda, Kinder Heaven. Dua tingkat, mari kita tengok apa. Okey, rumah ni ruang dalam dia. Ruang dalam ni dia 2 tingkat. Okey, dekat bawah ni ada 1 kelas macam tengok kat belakang ni, tapi hari ni kurang sikit lah, ada setengah yang tak datang. Dan tingkat atas ada 2 kelas lagi, Uranus dengan Jupiter. Okey, pukul 7.30 tu kira datang sini, masuk, dan pukul 9 atau pukul 10 demo akan rehat sekejap, time tu lah makan apa semua. Bergila-gila lah dengan kelas atas apa semua kan. Lepas tu sambung balik kelas dan pukul 1 demo akan rehat. Tidur pula. Itu istimewa dia. Ada setengah murid balik pada pukul 12 lebih hingga pukul 1 tu tengah hari kan. Ada setengah murid balik pada pukul 6 petang. Kita tengok aktiviti dia memang banyak lah. So nak tahu nak masuk kelas mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Kak Farah. Kalau dikenali sebagai Cikgu Farah, saya ialah owner Kinder Heaven dan Ayla. Di Kuala Kangsar kita ada 4 lah. Cana Puteri ada 3, Tadika, Taska, juga kelas integrasi untuk anak-anak special need. Dan kita ada di Sungai Siput ADS 2 Perdana. Kita ada Kinder Heaven, Tadika, dan kita juga ada berada di Ceras, Bandar Permaisuri dan juga Jalan Sungai Besi, Kuala Lumpur. Dan kami dah bertapak selama 6 tahun di Kuala Kangsar. Yang ada di Kuala 3 plus Sungai Siput 4. Yang kita kami lepas raya puasa ni 2 lagi di Kuala Lumpur. 6 lah semua sekali. Cuma di Kuala Lumpur kita ada program EIP dan juga OT bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Itu di Bandar Permaisuri, Ceras. Sebelum ni, selama 15 tahun Kak Farah berkhidmat dalam government sebelum kita meletakkan jawatan sebagai seorang guru pada tahun 2021. Masa berhenti tu dah tak nak terlibat dah dengan dunia pendidikan ni. Cara nak buka kedai makan, buka kafe. Tak lama lepas tu rasa teringang-ringang suara berbudak kan. Kita kan dah 15 tahun jadi cikgu, tiba-tiba berhenti. Tengah masak mi kari pun menyanyi lagu-lagu. If you anyway, na kan, tepuk tangan. Mak kata sebelum akak jadi yang lebih teruk, dia kata kamu buka lah sekolah. Itulah berpuncanya. Lepas berhenti tu 2021 tu kita PKP kan. Masa tu akak dah tak berapa waras dah orang sebab akak stres kot. Lepas tu akak nak buka kedai makan. Tak boleh. Sebab akak rasa tiap hari tu ada suara-suara kanak-kanak kan. Lepas tu walaupun kamu dapat duit hari-hari tu, okey boleh lah kan. Tapi tetap juga tak sama. Tu akak buka Kinder Heaven ni selepas 2 bulan akak berhenti tu. Itulah jenis akak buka 2021 sampai end 2021 tu. Akak ingat permintaan tu tinggi. Daripada orang menghantar borang tu sehingga 108 orang kanak-kanak kita terpaksa hadkan tinggal 65 orang saja. Sebab penempatan Kinder Heaven ni tidak mencukupi lah. Jadi akak tolak sehingga hari ni alhamdulillah kita dah ada, kita kekal 60 tu. Cuma kita dah bagi 2 dah. Sebelum ni akak memang tak terlintas pun ambil. Tetapi setiap tahun dia naik budak tu. Lebih daripada 5 orang, rasa lebih daripada 6 orang, 7 orang. Sebab anak-anak special kita ni ataupun anak istimewa ni, korang yang belum didiagnose ni tidak diterima masuk ke pendidikan khas kerajaan kan. Lepas tu di Kuala Kangsar tak ada OT ataupun EIP macam kat Ipoh dengan Taipei. Kalau tak ada, lepas tu diorang ni ialah anak-anak yang di reject daripada Tadika Kuala Kangsar. Kemana hala tuju diorang. Saya juga ialah ADHD daripada kecil lah. Maksudnya saya sendiri OKU. Jadi OKU saya ni sangat memahami dunia kanak-kanak yang orang kata seiring dengan saya lah. Senasib ataupun yang sama level. Yang orang lain tak nampak perkembangan kami ni berbeza dengan kanak-kanak lain. Jadi kebanyakan diorang ni di-reject daripada sekolah, tak ada hala tuju, ibu bapa tak ada tempat bergantung, tak ada tempat yang sepatutnya. Hantar ke rumah pengasuh, perkembangan tu tak menyeluruh. Jadi daripada situlah akak ambil diorang hingga tubuh satu kelas integrasi lah. Kita tak panggil pendidikan khas sebab kami ni hanya sebuah tadika saja. Jadi hari demi hari tu makin hari makin sama banyak dengan budak normal. 30 diorang, 30 budak normal. Kak Farah sendiri terpaksa cari jalan macam mana kita nak
nak bagi kanak-kanak yang normal, tipikal orang tak tipikal ni selesa, dan juga anak-anak yang integrasi ni dapat tempat yang selesa. Jadi akak sendiri inisiatif kita cari jalan untuk pindahkan mereka lah. Jadi kita dapat rumah hujung tu sebab cikgu tu dah berpindah. Jadi akak pindahkan diorang ni dalam bulan dalam masa 2 minggu ni dengan modal yang tak ada lah korang. Modal tak ada. Akak guna kepakaran kita yang ada dan barang pun seadanya lah. Jadi yuran yang kita chargekan ni pun bagi B40 hanya RM380, 7 pagi hingga 6 petang, lebih daripada 10 jam, makan 4 kali sehari. Guru-guru lepasan ijazah pendidikan awal, juga guru-guru lepasan ijazah lah yang mengajar diorang tu. RM380 ialah RM1.60 sejam ibu bapa membayar kepada kami lah. Jadi itulah yang Kak Farah terpaksa cari dana melalui jualan-jualan di TikTok, buku-buku, live dan sebagai seorang ketua, kita nak memastikan anak-anak kita semua dapat pembelajaran yang baik tanpa membebankan ibu bapa di Kuala Kangsar. Di Kuala Kangsar tak ada lagi tempat yang menerima kanak-kanak moderate. Moderate ni tahap 2. Tahap 2 ni bukan memukul diri dia tau, memukul cikgu-cikgu, tak tahu lelaki perempuan, tak tahu kanan kiri. Jadi kami bentuk diorang ni daripada kamu tengok tadi, daripada tak boleh membaca sampai boleh membaca. Itu akak kredit pada cikgu-cikgu kita. Cuma akak tak mampu nak bagi gaji lebih pada cikgu. Yuran kita RM380. Permis kita saja kos tinggi. Akak terpaksa cari dana sebulan RM15,000. Itu yang siang malam kamu nampak aku kat TikTok tu. Asal celik je jual. Asal celik jual. Akak bangun-bangun pagi jual barang. Kadang-kadang tengah tidur pun dia jual barang. Sebab korang kita dah terlibat tau. Kalau ikut kan tak nak terlibat ni cow, cari pasir tau. Tapi kan bila dah ada budak, kamu tengok mata dia, ke mana dia pun nak pergi. Pertama Kak Farah OKU kan, OKU ADHD. Kalau kami tak diberi peluang, dia tak tahu cemerlangnya kami ni. Akak rasa dengan anak special ni kita lagi tenang tau. Tak tahu hal orang, betul tak? Hati dia orang bersih kan. Dia orang bila kita marah kan, dia orang sayang balik. Bila dia orang boleh membaca, aku rasa kau dapat pampasan berjuta lah bila dia orang dapat membaca tu. Jadi ketenangan kita tu yang boleh jadi kita gembira lah. Beg. Dia ni setiap hari datang sekolah bawa beg kan? Awak dengar? Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok macam mana keadaan cikgu-cikgu kat sini. Demo ajar murid-murid demo makan nasi. Ini macam-macam kategori. Ada yang ADHD, ada yang speech delay. Dulu demo tak makan nasi, sekarang demo nak makan nasi. Tapi masih ada seorang dua lagi yang takut nak makan nasi. Biasa makan instant food lah, makanan yang processed food, fast food. Ini depan Joe ada nasi, ada sardin dan juga telur. Telur ni pun cikgu-cikgu kita dah masukkan sayur bawang dalam dia untuk didik depa rasa makan sayur-sayuran. Bukan mudah nak ajar makan pun susah kok. Tapi kita kat sini ajar makan. Kawan-kawan semua yang lain tak makan lagi ke? Diorang makan bila? Ha? Dia makan bila? Bila kawan-kawan makan? Kawan-kawan yang lain tak makan? Semua makan? Awak nak cakap? Pertama sekali Kak Farah berdiri dekat sini atas sokongan Mara lah. Encik Najmi antara orang yang pertama bantu dana kita, walaupun taklah banyak korang. Daripada kita kosong sampai kita boleh membina kantin lah dengan bantuan daripada Mara. So kita sangat berterima kasih dengan Mara sehingga hari ini mereka menyokong Kak Farah. Kak Farah je yang tak banyak join diorang, korang tak sempat kan. Kalau tidak program diorang banyak lah. So kepada guru-guru Kak Farah yang masih lagi berkhidmat, tak berhenti korang. Diorang tak berhenti dengan gaji yang Allah, dengan keadaan yang macam tu kan.
kan, akak doa akak dimurahkan rezeki untuk naikkan gaji cikgu lah. So korang, kalau lah cikgu akak ni keluar dapat peluang lebih baik, korang grab cikgu-cikgu akak. Cikgu-cikgu akak ni dibekalkan dengan kesabaran yang tinggi. Diorang pula bukanlah calang-calang. Akak tak ambil lepas SPM kan. Jadi kalau diorang keluar, jadi diorang jadi cikgu yang lebih baik lah. Okey, orang Kuala Kangsar, terima kasih. Korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.